datang Balok Patah Cafe. Selamat datang. Dia nak order apa-apa, kat sini kita ada special celup tepung. Order baru kita buat. Lepas tu kita ada mi kari, ada laksa, ada kopi-kopi. Celup tepung, mi kari, laksa, kopi-kopi. Kopok ada kopok? Ada Order saya teh panas satu. Okey, teh panas satu. Air kosong teheran satu. Air kosong teheran Lepas tu satu. kopok leko satu set. Kopok leko satu set. Itu je? Itu je. Kopi-kopi tak nak? Kopi saya ni ada denggi. Jadi saya tak boleh nak minum kopi. Okey, sama. Okay. Air teh. Oh, separuh air dia. Bon! 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 Air Nazri. Air Nazri. Ya, saya tahu. Ya, saya kenal. Saya tahu. Bon. Ya, saya. Bon buat apa kat sini, Bon? Sini Bon datang sebab semata-mata warung Balok Patah ni. Tengoklah tempat ni menarik ah. Menarik lah tempat ni, Bon. Ya, Ayi buat apa? Air saja je pusing-pusing, Bon. Air nak cari restoran. Restoran tak ada sini sebab sini dia pantai dan hutan. Jadi kena datang dekat warung Balok Patah ni je. Oh, ya ke? Assalamualaikum. Awak seorang je ke? Daripada tadi asyik senyum-senyum je. Tak minum ke? Tak minum air ke? Duduk sana lah, teman saya. Awak baca buku apa? Wah, menarik lah. Buku terbalik menarik. Awak ni memang pandai baca. Suka membaca lah. Sorry bang, sebenarnya ini kakak saya. Dia owner sini. Tapi dia ada masalah buta dengan mental sikit. Buta? Mental? Buta? Buta? Bon. Ya, saya. Bon datang naik apa tadi, Bon? Saya datang dengan Ford Ranger. Tu, Ford Ranger saya. Oh. Ayi. Ya, Bon. Ayi ada kerja ke? Tak ada, Bon. Tak ada kan? Pergi kat kereta saya jap, dekat Ford Ranger saya ni. Kenapa, Bon? Adalah. Okay. Mana Ford Ranger, Bon? Oh, Ford Ranger saya ada di sini. Mana, Bon? Ada. Oh. Mari. Okey. Siang ni Ford Ranger saya ni. Sana.